Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar tematika dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3, iaitu kecerdasan meningkat keterampilan melikat. Pada hari ini, kita akan berfokuskan tajuk memacu mutu sukan negara. Untuk kandungan standard kandungan, kita akan menjurus kepada 3.2, iaitu menulis dan mengumpulkan maklumat dan pandangan tentang sesuatu perkara. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.1, menulis untuk mengumpulkan pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara yang dibaca, didengar dengan menggunakan ayat yang dramatis. Okey murid-murid, adakah kamu semua, cikgu percaya, adakah kita semua pernah menyertai sukan sekolah? Jika kita pernah menyertai sukan sekolah, kita pelbagai acara telah kamu sertai, antaranya acara balapan, acara padan dan acara-acara lain. Adakah kamu gembira apabila bersukan? Semestinya kita akan gembira apabila kita bersukan. Jika kita tidak gembira, apakah sebab kita tidak bergembira apabila bersukan? Tentunya kita tidak gembira apabila bersukan apabila kita menghadapi beberapa cabaran dalam bersukan. Okey, untuk aktiviti pertama, mari sama-sama kita bacakan ketika berkaitan dengan cabaran sukan di negara kita. Okey, sukan merupakan elemen penting dalam pembangunan sesebuah negara, baik dari segi kesihatan fizikal rakyat maupun pencapaian di arena antarabangsa. Namun, sejak kebelakangan ini, mutu sukan negara dilihat semakin merosot, terutamanya dalam sukan yang dahulunya menjadi kebanggaan seperti bola sepak, hoki dan badminton. Pelbagai cabaran dihadapi oleh negara dalam memajukan sukan di negara kita, antaranya kekurangan infrastruktur sukan yang berkualiti. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita masih ketinggalan dalam aspek ini, terutamanya jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepun dan Australia yang memiliki fasiliti canggih serta pusat pelatihan bertaraf dunia. Selain itu, kekurangan program pembangunan bakat muda, hal ini menyebabkan atlet yang sudah berumur tidak mempunyai pelapis untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Di samping itu, kurangnya peruntukan dana untuk persatuan sukan. Oleh itu, kerajaan dan semua pihak yang berkaitan perlu bersatu padu dalam memastikan kemerosotan mutu sukan tidak dibiarkan berlanjutan. Okey, untuk aktiviti 1, berdasarkan petikan yang kita baca sebentar tadi, senaraikan 3 cabaran yang dihadapi untuk memajukan sukan negara. Okey, berdasarkan petikan yang telah kita sama-sama baca tadi, antara cabaran yang dikenal pasti dalam memajukan cabaran sukan negara ialah kekurangan infrastruktur sukan yang berkualiti. Cabaran yang kedua ialah kekurangan program pembangunan bakat muda, dan cabaran yang ketiga ialah kekurangan peruntukan dana untuk persatuan sukan.